Perasan tak, bila anak bermain kat luar, berlari atas rumput tanpa kasut, anak lebih tenang dan gembira. Ini bukan kebetulan. Inilah kuasa grounding. Apa itu grounding? Grounding ni simple saja. Kita biar anak berjalan tanpa kasut atas permukaan semula jadi seperti rumput, tanah atau pasir. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya grounding ni ada impak besar kepada fizikal dan emosi anak. Menurut kajian yang diterbitkan dalam Psychological Reports, sesi grounding selama 1 jam dapat meningkatkan mood secara ketara dan melebihi sekadar relaksasi biasa. Tak sangka kan, hanya dengan berjalan tanpa kasut atas rumput ataupun tanah. Bukan itu saja, dengan mengamalkan grounding, anak dapat merasai manfaat seperti peningkatan kualiti tidur, fokus yang tajam, lebih tenang, kurang stres dan imuniti diri yang lebih baik. Ini menjadikannya selaras dengan pendekatan natural parenting yang menekankan hubungan langsung dengan alam semula jadi untuk kesejahteraan anak-anak. Jadi macam mana nak buat? Tak perlu lama pun sebenarnya. 10 hingga 15 minit pun cukup. Sama ada pagi atau petang. Carilah tempat yang betul-betul semula jadi. Bukan seperti taman permainan, lantai getah ataupun konkrit. Tapi carilah pada rumput, tanah atau pasir. Buka kasut dan berjalanlah. Lihatlah pesan kepada anak. Kalau baru nak mula, katalah anak tu umur 1 hingga 3 tahun, selain kita biar anak tu jalan tanpa kasut atas rumput ataupun tanah, cuba galakkan anak untuk sentuh rumput, pegang pasir ataupun batang pokok. Kalau anak tu umur 4 hingga 6 tahun pula, boleh ajak dia berlari atau gali tanah ataupun berkebun. Kalau anak yang lebih besar, kita boleh ajak pergi hiking ataupun water grounding. Katalah anda di bandar, macam mana nak buat? Cuba sediakan satu ruang yang ada pasir ataupun rumput dan keraplah bawa anak ke taman, padang, sungai ataupun tasik. Bagaimana dengan anda? Pernah cuba grounding dengan anak atau ada pengalaman yang anak lebih tenang lepas main dekat luar? Kongsikan di ruangan komen. Saya nak dengar cerita anda.